Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrai Hafizi bin Muhammad Ramli, nombor metrik 290925. Okey. Saya akan menerangkan berkenaan dengan tugasan kumpulan iaitu GMGMJ 3043 pembangunan di dalam organisasi. Okey. Sedikit tentang pengenalan bagi tugasan kumpulan kami, iaitu kami telah memilih Jabatan Pendidikan Negeri iaitu JPN, di mana ianya berfungsi sebagai penghubung utama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan institusi pendidikan di peringkat negeri. Ia juga adalah bagi memastikan dasar pendidikan dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan sesuai dengan keperluan setempat. Peranan JPN juga merangkumi penyelarasan dasar, pengurusan sumber manusia, pemantauan prestasi sekolah, pembangunan profesional guru serta pengurusan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Di dalam konteks pembangunan organisasi iaitu OD, JPN berdepan cabaran kompleks dan dinamik selaras dengan transformasi pendidikan nasional melalui PPPM 2013 hingga 2015 dan RPM 2026 hingga 2035. Transformasi ini menuntut perubahan yang menyeluruh dari segi struktur budaya kerja, teknologi dan pengurusan sumber manusia. Ianya menjadikan aspirasi utama di dalam pendidikan negara bagi melahirkan insan sejahtera yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta mampu bersaing di peringkat global. Pembangunan organisasi di JPN tidak hanya tertumpu kepada struktur dan proses, tetapi turut melibatkan dimensi strategik, teknostruktural, proses manusia dan pengurusan sumber manusia. Setiap dimensi juga membawa isu tersendiri, iaitu ianya memerlukan diagnosis mendalam dan intervensi yang bersesuai. Okey, yang seterusnya adalah bagi diagnos isu pembangunan organisasi OD di JPN. Okey. Yang pertama adalah isu strategik, iaitu penyelarasan dasar dan pelaksanaan. Dasar pendidikan digubal di peringkat pusat, tetapi pelaksanaannya di negeri sering berdepan masalah seperti pendidikan kuasa, iaitu kelewatan keputusan dan interpretasi berbeza. Pendekatan top-down menyebabkan guru dan pentadbir melihat dasar sebagai tidak realistik kerana kurang mengambil kira konteks setempat. Dengan kurangnya pelibatan pihak berkepentingan, terutamanya pada guru, ibu bapa dan komuniti, ianya juga turut melemahkan keberkesanan dasar. Jurang pencapaian di antara bandar dan luar bandar masih wujud, maka penyelarasan dasar perlu lebih konstekstual, responsif dan inklusif. Yang kedua adalah isu teknostruktural, iaitu infrastruktur ICT dan pengurusan data. Transformasi digital menuntut sekolah dilengkapi internet pantas, peranti moden dan sistem data yang cekap. Namun, banyak sekolah luar bandar masih kekurangan prasarana asas, ICT usang dan capaian internet yang tidak stabil. Kekangan ini juga adalah merupakan birokrasi dalam perolehan serta kekurangan tenaga pakar ICT yang menjejaskan pelaksanaan kelas hybrid dan pengurusan data bersepadu. Hermes pula berdepan masalah ketidakselarasan maklumat, kelewatan kemaskini dan kurang latihan pengguna. Sistem maklumat yang tidak terintegrasi menyebabkan pertindihan kerja, kesilapan pendapatan guru dan kelewatan urusan perkhidmatan. Ianya sekaligus akan menjejaskan kecekapan tadbir urus pendidikan di semua negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman bin Sa'ari, pemegang nombor metrik 290955. Dan saya akan menerangkan tentang 3.0, iaitu isu proses manusia. Isu proses manusia dalam sektor pendidikan menunjukkan bahawa kepimpinan pendidikan masih kurang mengamalkan pendekatan transformasional yang mampu memberi inspirasi serta motivasikan warga sekolah ke arah perubahan yang lebih baik. Selain itu, komunikasi dua hala antara pihak pengurusan dan guru juga masih lemah yang menyebabkan maklumat tidak disampaikan dengan berkesan dan wujud salah faham dalam organisasi. Di samping itu, terdapat juga konflik di antara generasi guru, khususnya di antara guru lama dan guru baru yang mempunyai perbezaan dari segi cara kerja dan penggunaan teknologi. Hal ini turut meningkatkan tekanan dalam proses pengurusan perubahan di sekolah.
Tambahan pula, kesejahteraan mental guru dan murid semakin terjajas akibat daripada beban kerja yang tinggi serta tuntutan tugas yang semakin kompleks. Kekurangan kaunselor di sekolah juga boleh memburukkan keadaan kerana sokongan psikologi yang diperlukan tidak dapat disediakan secara menyeluruh. 4.0 ialah isu mengenai isu sumber manusia. Dari segi sumber manusia, terdapat isu ketidakseimbangan penempatan guru antara kawasan bandar dan luar bandar yang boleh menyebabkan jurang kualiti pendidikan. Kawasan pendalaman khususnya menghadapi kekurangan guru terlatih sekaligus akan menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, proses kenaikan pangkat yang lambat dan kurang terus boleh menjejaskan motivasi guru untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. Latihan profesional yang disediakan juga tidak mencukupi, terutamanya dalam bidang digital dan STEM yang semakin penting dalam era pendidikan moden. Akhir sekali adalah sistem penilaian prestasi guru dilihat kurang berkesan kerana tidak dapat mengukur pencapaian sebenar secara menyeluruh sekaligus memberi kesan kepada pembangunan kerjaya guru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizullah Biramli, nombor matrix 291098. Saya akan membentangkan iaitu bahagian 5.0 iaitu cadangan intervensi bagi setiap isu. Okey, pertamanya adalah intervensi strategik. Untuk mengatasi isu penyelarasan dasar adalah dicadangkan untuk menubuhkan unit pengurusan penyampaian iaitu DMU. DMU ini adalah penting sebagai pusat sehenti untuk memantau atau menilai pelaksanaan dasar di peringkat negeri supaya lebih responsif terhadap keperluan setempat. Selain itu, program transformasi daerah DTP perlu diperkukuh untuk merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar melalui bimbingan profesional yang berterusan. Okey, yang keduanya adalah intervensi tekno-struktural. Okey, bagi memantapkan infrastruktur digital bahawa mencadangkan pemusatan perkhidmatan teknikal ICT di bawah JPM. Ini termasuklah menaik taraf prasarana seperti kelas hybrid dan kelas pintar yang telah pun menunjukkan kebersanan di beberapa buah negeri. Ianya juga menekankan pembangunan enterprise architecture EA untuk mengintegrasikan sistem data seperti IMIS dan Hermes supaya selamat dapat diakses secara real time. Okey, yang ketiganya intervensi proses manusia. Fokus di sini adalah pada pemimpin transformational iaitu pemimpin sekolah bukan sekadar hanya menjadi pentadbir tetapi mentor yang mampu memotivasi adalah warga pendidik. Dari aspek kesejahteraan, program seperti Prisma dan model intervensi krisis CISM harus diperluas untuk memberi sokongan psikososial kepada guru dan murid yang menghadapi tekanan. Okey, yang keempatnya adalah intervensi pengurusan sumber manusia. Akhir sekali, kita perlu mengkaji semula dasar pengambilan dan pendapatan guru supaya lebih fleksibel dan berasaskan merit. Penggunaan sistem e-pangkat dan pelaksanaan standard guru Malaysia 2.0 akan memastikan kenaikan pangkat dan penilaian prestasi dilakukan secara telus dan automatik sekaligus mengurangkan birokrasi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bahagian 6.0 iaitu halangan pelaksanaan dan kaedah penambahbaikan. Okey, halangan utama yang pertama adalah ketidakselarasan dasar, iaitu seringkali terdapat perbezaan interpretasi antara dasar KPM di pusat dengan pelaksanaan di peringkat JPM yang menyebabkan program menjadi tidak seragam. Okey, kekangan sumber adalah peruntukan kewangan yang terhad menyukarkan usaha kita untuk menaik taraf infrastruktur ICT secara menyeluruh. Okey, yang seterusnya adalah isu sumber manusia. Kita masih kekurangan tenaga pakar ICT dan kaunselor bimbingan yang mencukupi, terutamanya di kawasan pedalaman. Seterusnya adalah budaya kerja. Masih lagi wujud sikap resisten atau penolakan terhadap perubahan dalam kalangan segelintir pegawai dan guru yang selesa dengan cara lama. Kaedah penambahbaikan nombor 2 adalah untuk mengatasi halangan ini, beberapa langkah cadangan proaktif telah dibuat iaitu penyelarasan berkala. JPN perlu memastikan pelan strategik negeri selari dengan KPM melalui mesyuarat penyelarasan yang lebih kerap dan penggunaan platform digital untuk komunikasi dua hala. Seterusnya adalah pengoptimuman kos iaitu boleh memanfaatkan fasiliti Institut Latihan Awam ILA dan menggunakan kaedah blended learning yang dapat mengurangkan kos latihan.
Seterusnya adalah kerjasama strategik. Janganlah hanya bergantung kepada kerajaan, ianya perlu menggalakkan penglibatan sektor awam dan komuniti CSR untuk membantu pembiayaan projek sekolah. Akhir sekali adalah tadbir urus yang tegas, memantapkan integriti melalui audit berkala dan penggunaan KPI yang jelas serta terukur supaya setiap inisiatif mencapai objektifnya. Secara kesimpulannya, penambahbaikan ini memerlukan komitmen tinggi dan pendekatan yang holistik daripada semua pihak demi kualiti pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Sim Ming Sian, nombor matriks 291119. Bahagian saya adalah kajian kes dan kesimpulan. So, kajian kes sebagai contoh pelaksanaan di peringkat negeri, kita boleh lihat beberapa inisiatif yang dijalankan oleh JPN. Iaitu JPN Selangor, dia adalah melaksanakan naik taraf ICT dan memperkenalkan kelas pintar di sekolah. Selain itu, mereka juga memberi sokongan kepada pendidikan khas dengan menyediakan peralatan serta latihan khusus kepada guru. JPN Johor pula memberi fokus kepada intervensi, literasi dan numerasi murid. Pada masa yang sama, mereka memperkasa penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. JPN Sarawak, dia menumpukan kepada pengurusan sumber manusia, khususnya penempatan guru di kawasan pendalaman. Mereka juga melaksanakan projek naik taraf sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar yang memerlukan perhatian yang lebih. So, kajian kes ini dia menunjukkan bahawa setiap negeri dia mempunyai keutamaan tersendiri bergantung kepada cabaran dan keperluan setempat. Kesimpulannya, pembangunan organisasi di JPN dia memerlukan pendekatan yang holistik dan bersepadu. Setiap isu yang dikenakan pasti perlu ditangani melalui intervensi strategik, teknostruktural, proses manusia dan sumber manusia. Namun, cabaran utama yang dihadapi termasuk kegangan sumber, ketidakselerasaan dasar serta budaya kerja yang sukar menerima perubahan. Kejayaan pembangunan organisasi ini bergantung kepada keupayaan JPN untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, mengamalkan tadbir urus yang telus dan memanfaatkan teknologi sebagai pemangkin utama. Sekian, itu sahaja.